Okey, maaf sambungan kita yang tadi. Okey, so sampai mana tadi? Okey, kat sini Okey. 17 jambu dengan betik. Okey, so sini 17. Okey. 3 orang menyukai tembikai dan betik sahaja. 3 orang menyukai tembikai dengan betik sahaja. Perkataan sahaja ni maksudnya mana tembikai dengan betik sahaja. So dia berada kat sini. Okey. So kat situ adalah 3. Okey, sampai situ faham? Sekarang sampai situ faham Okey. Jadi sampai sini kita pun nak gunalah apa yang kita dah bagi kat sini ni. Kita nak guna ni, yang ni. Okey, sekarang mana yang ada perkataan sahaja dulu? Okey, so sini dia kata tembikai sahaja. Tembikai sahaja. So bila tembikai sahaja kat sini 6. Okey, so sini adalah 6. Okey, kita dah guna dah. Alright. Sekarang ni okey, mana lagi yang ada? Okey, so saya nampak ni untuk jambu ada 2 tempat kosong, yang ni dengan yang ni. Tapi untuk tembikai ada 1 ruang kosong. Ini tembikai 27 kan? So you ambil 27. Okey, sepatutnya ni total kat sini lah 27. Total ni. So kita ambil 27 tolak 6 tolak 8 tolak 3. So kat sini awak dapat 10. Okey, sini dah 10. Baik. Okey, kita dah guna untuk tembikai. Okey, jambu. Sekarang soalan bagi awak 35 kan untuk jambu. Okey, so kat sini adalah 35. So 35 tolak dengan 10 tolak 8 tolak 9. Ingat Yang ni sebab total dia 35. Jadi kena tolaklah 10, 8, 9. So you dapat adalah 8. Habis tu cikgu, yang kat sini macam mana pula? Jangan lupa tadi saya dah kan dia kata terhadap 50 orang murid. So maksudnya total semua kat dalam ni mestilah 50. Jadi ambil je lah 50 tolak 6 tolak 10 tolak 8 tolak 3 tolak 9 tolak 8. So kita dapat 6. Okey, faham? Okey, tahniah Okey. Seterusnya, okey kita tengok seterusnya. Hitung nilai bilangan murid yang mewakili. Okey. T kesatuan B bersilang dengan J. Okey. T kesatuan dengan B. T kesatuan. T ni. Okay. Yang ni Ni T kesatuan dengan B. Tengok. Untuk 2 ni. Mana yang bersilang dengan J? Ni kan. Okey. Yang tadi tu maksudnya kat sini kan. Dia bersilang kan. Betul tak? Sekali lagi T ni. T. Okey. Kesatuan dengan B. Lepas tu mana tempat yang dia bersilang dengan J? Perasan tak? Yang ni kan. So maksudnya 10 tambah 8 tambah 9. So 10 tambah 8 tambah 9 27. Baik.